Engkau tengah santai nak masuk sempang, tiba-tiba kereta kau mati. Tak menggelupur tu. Start balik, hidup pula. Jalan depan sikit, mati lagi. Apa benda masalah dia? Tak payah takut lah nak jumpa pomen. Bukan semua benda modal kasar. Kepala bateri je yang masalah. Longgar, tak boleh ketat. Bila kepala bateri longgar, dia mengganggu arus elektrik. Daripada arus elektrik tu normal, jadi tak normal. Jadi ting-tong. Aircon tiba-tiba tak sejuk. Power window tiba-tiba tak boleh turun. Lampu kat meter ni tiba-tiba kelap-kelip, kelap-kelip. Jumpa masalah tu, jangan kalang kabut. Cek dulu kepala bateri kau tu. Yang bateri dia ni kenapa tak tukar? Tahun 2023 ni, dah lebih 2 tahun. Kalau ikut mesin ni, bateri tu boleh pakai lagi. Tak apa, bagi dia pakai dulu. Tapi siap sedia untuk dia rosak. Lepas tukar kepala bateri baru ni, hilang terus masalah tadi. Dengan masalah-masalah dunia kau semua hilang. Satu hal lagi, lampu yang ini kejap hidup, kejap tak. Kejap hidup, kejap tak. Ini rupanya soket ni yang bermasalah. Nampak tu? Dah terbakar. So kita tukar soket je lah. Wire dia pun dah nak rentung dah ni. Kejung dah. Kau dah nampak dia jadi macam gini, kau jangan biar lama. Lambat sikit terbakar nanti. Habis cair semua. Mungkin info ni biasa-biasa je. Ramai yang dah tahu. Share video ni bagi lagi ramai tahu. Yang dekat bio tu tekan je kalau nak tanya apa-apa.